Dan bila saya dokong tu, saya teringat anak saya. Sebab anak saya seumur dengan dia kan. Besar pun bukan, saya dokong tu saya teringat ketika saya dokong anak saya. Saya tengok tu memang sedih lah ketika Kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 56 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdaila binti Azani dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Pada 16 Disember 2022, negara kita dikejutkan dengan satu tragedi tanah runtuh tanah runtuh di satu tapak perkhemahan The Father Organic Farm. Yang melibatkan 92 mangsa. Jadi topik kita pada hari ini adalah Ops Batangkali. Tetamu jemputan kita pada hari ini merupakan seorang anggota yang turut sama atau terlibat dalam tragedi Batangkali. Saya berbesar hati menjemput staf kanan Pertahanan Awam Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Samad. Ya, terima kasih. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Wejangan Santai hari ini. Ya, baik. Tadi saya sudah maklum terlambat sikit datang sebab ada apa tak boleh share dengan kita orang. Tadi on the way awalnya kan pukul 8 dah gerak, tapi sampai dekat Serdang tadi ada satu kemalangan dua kenderaan lah, dua kereta. Jadi sampai lokasi tu nampak ada satu mangsa makcik tu dia terbaring di tengah jalan lah. Jadi saya tanya kenapa, dia cakap makcik tu tercampak daripada dalam kereta dan terhentak di atas jalan raya lah. Okay, jadi kecederaan teruk pada bahagian kepala. Jadi saya berhenti bantu kejap lah. Jiwa penyelamat tu. Baiklah, sebelum kita terus kepada topik kita pada hari ini, kita nak kupas topik kita pada hari ini, boleh tak Cik perkenalkan diri sikit, silakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya staf kanan Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Samad, nombor anggota J44150, pegawai pasukan APM daerah Hulu Selangor, bertugas di PDPA Hulu Selangor, Pulau Kubu Baru. Jadi dalam Pertahanan Awam ni masuk tahun 2025 ni saya dah 20 tahun lah. Mula menceburi, masuk serta di Pertahanan Awam pada 2 Oktober 2005. 2005. Ketika itu saya merupakan pengajar di ILP Persigudang dan juga selaku penyelaras untuk unit ILP Persigudang lah ketika itu. Jadi kat situlah bermula bibit perkenalan untuk aktif bersama APM. Sebelum tu kita bawa student khusus bersama dengan JP3 lah ketika itu. Tapi bila tengok anggota kita punya student join latihan, rasa nak serius dengan Pertahanan Awam tu. Jadi ketika itu saya join lah dengan Pikot Johor Bahru di Bandar Baru Dah. Di situlah bermulanya bertugas Pikot secara aktifnya lah. Tapi kemudian saya bertukar mengajar di Selangor, di Serendah. Jadi saya tukarlah fail perkhidmatan di Hulu Selangor lah pada tahun 2012, lebih kurang macam tu. Sehinggalah hari ini masih lagi terus bersemangat, terus rasa cinta dengan Pertahanan Awam ni masih menebal untuk teruskan khidmat. Selagi mampu, selagi ada kudrat, kita buat sebaik-baik. Daripada 2005. Ya. Wow. 2005 saya baru dah ajar berapa tu. Okey, baiklah soalan saya. Okey, topik kita Ops Batangkali. So kita akan bincanglah pasal okey, boleh Cik ceritakan bagaimana bermulanya operasi, bagaimana daripada macam mana dapat kes dan setibanya pasukan di tempat kejadian. Alright. Pada Disember 2022 ketika itu saya shift alpha lah, shift malam. Kita terima panggilan daripada MES maklumkan ada berlaku kejadian tanah runtuh lah di Batangkali. Untuk makluman, Hulu Selangor ni terima kes tanah runtuh, pokok tombang tu biasa sebab kita kawasan berbukit kan, hutan. Jadi bila anggota cakap ni lain sikit cik, dia cakap mangsa anggaran 100. Saya terkejut, 100 di mana lokasi mangsa sampai ramai macam tu kan. Jadi dia cakap jalan Batangkali menuju ke Gotong, ke Genting Highland. Jadinya saya fikir mana ada perumahan di kawasan tu kan, tak ada perumahan, tak ada penempatan. Yang ada pun belah bawah lah, di belah Batangkali, kampung orang asli. Tapi lokasi yang dimaklumkan tu berhampiran dengan Gotong. Kawasan tu memang hutan lah ya, hutan. Kalau ada pun kebun sayur.
Jadinya kita dapatkan confirmation, kita hubungi dengan Balai Polis Gotong, tanya, Balai Polis Gotong memaklumkan pihak mereka pun sedang memeriksa kawasan tersebut, betul tak berlaku kejadian tu. Jadi pada masa yang sama kita set up lah anggota, ketika tu bersama dengan Tuan PPAD kita, Kapten Hilmi ketika tu dia berada di Pikot dalam malam tu. Jadi kita bergerak sekali dengan Tuan Hilmi bersama dengan 7 anggota lain termasuk saya, 8 anggota lain termasuk Tuan Hilmi lah. Jadi kami bergerak ke lokasi, penuh dengan tanya-tanya lah, macam mana mangsa boleh sampai 100 kan. Kita tak dapat gambar lagi kawasan tu sebab tak pernah sampai kawasan tu. Jadinya bila kita naik bukit ke Genting Highland tu, kita jumpalah lokasi mana situ dah ada lah petugas-petugas JC lain seperti bomber, fire rescue Genting dah ada, dan ambulans KKM pun dah ada. Jadi kita sampai tu, lokasi daripada jalan tu jauh lah, kita kena berjalan kaki turun ke bawah dalam hampir 1 kilo ke lokasi runtuhan tu. Jadi bila sampai di bawah tu, kita nampaklah pasukan-pasukan penyelamat ni dah ada bawa keluar mangsa yang selamat, yang berada di sekitar hampiran tu. Jadinya bila saya suluh kawasan tu, kita tengok satu padang yang membukit, padang terlalu besar, dan kita tengok ni tapak apa sebenarnya kan. Kita tak tahu ni tapak apa sebenarnya, tapi kita nampak hanya bukit lapang, tak nampak apa-apa dah. Jadi dengan keadaan gelap masa tu, jadi situasi tu macam bila nampak mangsa dah bawa keluar, kita fikir okey lah kot kan bila dah bawa keluar. Tapi bila ditanya dengan pihak pengurusan itu, ramai lagi yang dijumpai ketika itu. Jadinya situasi memang agak kelang kabut lah, dengan yang nangis kan, yang bawa anak keluar, yang dokong kanak-kanak bawa keluar. Jadi situasi malam tu malam agak kelang kabut lah, dengan keadaan gelap. Dan kita pun tak tahu punca kat mana kita nak start cari ni, kat mana nak start, sebab kita tengok kawasan terlampau besar, kawasan bukit, dan cuaca masa tu okey. Sebelah siang tu ada hujan, tapi malam tu tak ada hujan lah ketika berlaku tu. Jadinya ketika sampai di lokasi tu, bila bawa mangsa-mangsa selamat tu keluar, saya nampak ada satu signal di atas bukit, di puncak ada signal lampu, dia berkelip macam umpama signal untuk kecemasan lah, minta bantuan. Jadi saya tanya dengan petugas-petugas agensi lain yang bomber yang di situ, saya tanya ada ke anggota penyelamat bomber yang dah naik atas, dah sampai kat puncak tu. Dia bagi tahu tak ada. Mereka semua buat searching di kawasan berhampiran di lokasi tu. Jadi saya cakap mungkin atas tu ada mangsa lah kan, minta tolong. Jadi kami susun satu tim bersama bomber, bersama fire rescue Genting dan APM Hulu Selangor. Kita masuk dalam tu, kita susul ikut laluan tepi tu, sebab kita nak susul ikut runtuhan tu, kita tak tahu apa ada di bawah tu. Jadi kita mengikut susul tepi sampailah kami betul-betul berhampiran dengan puncak tu. Tapi kami tak dapat cross sebab dia curang, dia gaung dan tanah masih ada pergerakan sikit-sikit. Jadinya kami jerit lah berinteraksi dengan mangsa tu kan. Berinteraksi dengan mangsa tu, tanya berapa orang kat atas, ramai kat atas tu ada mangsa yang selamat. Dia betul puncak tu, kiri dan kanan dia semua dah runtuh. Dia puncak tu je yang selamat atas tu, yang berkemah di atas tu. Jadi yang kiri kanan rupanya bawah ni ada tapak kemah, ada 3 tingkat. Ada tingkat pertama, tingkat 2, tingkat 3. Yang mereka ni berada di top. Yang top ni okey, selamat. Yang kedua dan ketiga tu kita tak tahu lagi keadaannya. Jadinya situlah situasi pertama. Dan mangsa yang mainkan lampu syarat tu, dia jerit pada kami, minta tolong. Dia cakap anak dengan isteri dia ada dalam kereta di bawah, dia tidur dalam kereta. Jadi dengan kami tengok bawah gaung tu, nampaklah kereta bertimpa-timpa, ada yang tertimpa terus kan. Jadinya kami cakap macam mana kami nak tahu kenderaan tu. Dia cakap dia jerit pada bini dia, suruh tekan horn. Jadi bini dia tekan horn, bini dia tekan horn. Jadi kami cari bunyi horn tu di mana kenderaan tu. Jadi kami masuk ke gaung-gaung tu dan jumpa satu kenderaan berada di tepi, tapi alhamdulillah kereta dia tak tertimbus terus, cuma tertimbus separuh. Dan cermin depan dengan cermin belakang kita boleh akses masuk. Jadi bila kami sampai kat kereta tu, kami nampak wanita tu, seorang wanita dewasa tu berada dalam kereta tu. Tapi kepala dia dah menjunam ke bawah. Kaki dia tekan horn tu pakai kaki sebenarnya. Dia minta tolong, tekan horn tu. Tapi bila kami nak selamatkan dia cakap tolong tengok anak dia dulu, cari anak saya dulu cik, dia cakap. Jadi kami carilah, sebab kami tak nampak ada kanak-kanak dalam kereta tu. Jadi kami bersama agensi bomber tu, kami pergi bahagian belakang cari dan jumpalah kanak-kanak tu.
berada di bahagian belakang, dan bila dia dapat bawa keluar, saya pangku kanak-kanak tu, kanak-kanak lebih kurang umur 7 tahun. Bila saya pangku tu memang dah tak adalah, kita muka pun dah biru, saya cek nafas tak ada, nadi tak ada. Dan bila saya dokong tu, saya teringat anak saya, sebab anak saya seumur dengan dia kan, besar pun bukan. Saya dokong tu, saya teringat ketika saya dokong anak saya. Saya tengok tu memang sedih lah kita dan isteri dia menjadi, cik, anak saya macam mana, perempuan tu tanya kan. Jadi kami tak sampai hati nak bagi tahu, dan kami nak kontrol situasi masa tu, tak nak dia pun mangsa wanita tu agak sedih ke meraung kan. Jadi kami cakap dengan bincang, kita bawa naik atas dulu, naik gaung, bawa kanak-kanak tu naik atas dulu, kami letak di atas, kami terumbah balik, baru kita keluarkan wanita tu. Tapi bila wanita tu tanya anak saya macam mana, kami just bagi tahu anak okey, tapi kami tak cakap anak dah tak ada, kami cakap anak okey kan. Kira macam tak sampai hati nak cakap. Perempuan tu pun, mangsa wanita tu pun agak teruk, muka koyak, dislocate bahagian punggung, tulang punggung, tak boleh berjalan. Kami terpaksa gunakan apa yang ada ketika tu, ada toto, ada apa, tilam di situ, itulah yang kami guna untuk tarik keluar ketika tu. Stretcher ada dekat atas jadi kita dah bawa kanak-kanak tu, jadi kita guna apa yang ada di situlah ketika tu. Cuba juga, memang kita bawa keluar, memang dia memang meraung kesakitan, tapi kita tak boleh nak ikutlah, kami terpaksa juga bawa keluar sebab kita nak selamatkan dia. Jadi bila dah dapat bawa naik atas, suami dia jerit, cik, anak saya, isteri saya macam mana? Kami cakap, isteri okey, anak okey, cakap macam tu je. Tak sampai hati nak cakap situasi sebenar tu. Kemudian kami bawa lah, set up kawasan tu, kita bawa keluar. Itulah mayat mangsa pertama, dan yang kedua yang kita bawa keluar, yang berada di betul-betul tempat tutuhan tu malam tu. Keadaan itu memang sangat, apa kata orang tu, kita bermain dengan emosi juga kan. Kita ni lelaki kan, kalau mangsa dewasa mungkin kita okey sikit, tapi bila membimbing kanak-kanak, kita akan terasa sikit lah dengan situasi tu. Kita yang dengar ni pun rasa sebab juga sebenarnya, tak tahulah yang mana bertugas kat situ, tak tahu macam mana. Okeylah, baiklah. Soalan saya seterusnya, macam mana boleh tak cik terangkan apakah peranan APM sewaktu itu? Okey, bila peranan APM, kita macam biasalah, kita set up kawasan, kita set up peralatan, kita bantu agensi-agensi yang lain, contohnya ada KKM, bis medik, kita bantu di situ. Kita sediakan juga kenderaan untuk pengangkutan membawa mangsa yang selamat ni, kita nak bawa ke hospital. Jadi itulah yang kita set up awal pada ketika itu. Dan juga petugas kami pecah pada beberapa tim lah, yang untuk yang pergi SAR berada di lapangan, dan separuh berada di atas untuk urusan dokumentasi dan bantuan kepada mangsa yang selamat tu. Jadi peranan kita memang tu, kita sangat baiklah, kita jalankan peranan kita sebaik-baiknya bersama dengan lain-lain agensi di lokasi. Saya tahu tempoh operasi dekat Petang Kali tu dijalankan. Okey, operasi tu kita berjalan 9 hari masa tu. 9 hari. Terlibat jadi saya terlibat, cuma ada hari ke berapa saya minta excuse sebab ada urusan keluarga. Ada sehari saya minta excuse. Tapi sepanjang hari pertama, kedua, ketiga tu saya berada di situlah. Kita jalankan operasi mencari. Yang lebih menyedihkannya, gambaran awal kita kat lokasi tu, bila kita suluh tu kan, tanah runtuh, kita nampak mangsa yang separuh badan minta tolong, kita bawa keluar lah. Tapi kita tak boleh nak masuk sebab kita bimbang, kita bincang dengan agensi bomba dan sebagainya, kita bimbang takut masih lagi pergerakan tanah boleh menyebabkan runtuhan kalau kita korek tarik keluar. Jadi kita nampaklah mangsa terkapai-kapai minta tolong, yang terbaring muka koyak kan. Kita nampak yang berdarah, tapi kita tak boleh nak akses sebab kita tak tahu kawasan tu macam mana pada malam tu. Terlampau gelap, memang tak ada akses apa-apa, hutan kebun. Jadi kita memang tak nampak. Kita guna je lah apa yang ada ketika itu, dan kita cuba selamatkan mana yang kita dapat dulu, kita dulukan. Itulah ketika itulah antara cabaran kan. Ya, cabaran dia operasi seronok lah pada saya. Nak cakap seronok tu dari segi pengalaman sangat bahagia untuk saya. Sepanjang perkhidmatan, adakah itu antara operasi yang paling cakap paling mencabarlah, ataupun sebelum ni ada lagi operasi-operasi yang cik pernah aja? Untuk operasi yang besar, bencana banjir tu biasalah kita joinkan. Tapi untuk yang bencana tanah runtuh, memabitkan mangsa yang macam ni,
ini pada saya yang paling terbesar lah dalam pengalaman saya. Disebabkan kita tak expect benda tu boleh berlaku. Jadi pengalaman tu macam-macam lah, boleh digambarkan 1001 cerita dalam tu. Kalau kita nak cerita, memang banyak cerita dalam tu. So waktu di situ sepanjang operasi tu, tadi kita dah share sikit lah yang selamatkan anak mangsa yang dah tu, macam mana cik rasa macam anak sendiri kan? Mungkin ada lagi momen yang dekat sepanjang dekat operasi tu yang menyentuh hati. Bila operasi besar macam ni, membabitkan nyawa ni, kita memang bermain emosi lah. Lebih lagi bila berada di kawasan tempat tapak untuk pengumpulan mangsa tu kan, dan family datang, keromun, nangis, yang perempuan, yang lelaki, kita memang sangat menyentuh jiwa kita lah. Tapi sebab kita penyelamat, kita tak boleh tunjukkan di situ kesedihan kita ni. Kita kena cover di belakang-belakang lah kan. Walaupun kita terasa dengan perkara yang berlaku tu, tapi kita teruskan juga sebaik-baiknya jugalah. Sebab bila kita tengok masa-masa tu macam kanak-kanak, kita ingat keluarga kita lah kan. Kalaulah keluarga kita, kalau kita berada di situasi yang masa tu, macam mana kita nak hadap kan. Jadi sebagai penyelamat, itu cabaran kita lah. Okay, baik. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Saya selit sikit lah, kita masuk lah sikit kan. Betul. Boleh tak cik cerita pengalaman bertugas semasa Hari Raya? Okey, ini menarik lah. Saya rasa macam tindakan saya tu, saya pun tak pasti betul ke tak betul ke kan. Time raya ni kan, kadang kita bila fikir kesian mak ayah kita kan, mereka tak menyatakan perasaan tu bila kita tak ada kan, bila anak kita, isteri kita, bila kita tak ada tu. Tapi kita ambil itu sebagai tanggungjawab kita lah, amanah kita. Bila kita dah sarung uniform ni, itulah tugas kita. Contoh macam bila perayaan sebelum ni, kita ada berselamat. Ada berselamat, masa tu Hulu Selangor akan terlibat bersama dengan Kuala Selangor di Plaza Rawang. So area Rawang, Sungai Buloh sampai ke Tanjung Malim, kawasan kami lah. Jadi bila raya ni, saya akan minta bertugas awal lah, minta direct. Saya cakap pegawai, kalau untuk bertugas saya akan minta direct. Kalau 3 hari 4 hari saya minta direct. 3 hari saya tak nak selang-selang. Sebabnya malam raya saya akan hantar anak saya dengan isteri saya balik kampung di Johor. Macam kita pergi kerja. Cik kerja. Ya, saya hantar dia orang balik kampung, dan malam tu saya akan patah balik terus ke Rawang, ke Hulu Selangor untuk tugasan raya. Itu tu saya cakap, saya tak tahulah tindakan saya tu logik ke tak sepatutnya kan. Patutnya saya stay je lah dengan isteri saya raya sekali di Rawang kan. Tapi bila saya fikirkan, tak adil untuk saya, sebab saya tak ada pun kat rumah kan, kita bertugas di highway kan. Jadinya pada saya memikirkan, tak apalah, kita hantar dia balik kampung, biarlah dia bergembira kampung dengan keluarga, tapi kita bertugas di sini. Kita ada kawan-kawan kan, sedih memang sedih, tapi no problem lah. Benda tu bila tahun first mungkin kita terasa, tapi bila tahun kedua, ketiga tu kita dah okey dah. Mungkin ada sepanjang bertugas, mungkin ada sikit pahit manis masa bertugas di Hari Raya, ada tak? Boleh kita kongsi? Dia sebenarnya macam ni lah, dalam kita berkeluarga ni, kita bermain dengan perasaan kan. Pahit manis untuk dari segi secara personalnya, kita nak memahamkan pasangan kita tu. Pasangan kita ni, bila kita sarung uniform penyelamat ni, kita bukan bersendiri. Kita ada tanggungjawab dengan keluarga, kita ada tanggungjawab dengan anak-anak, dan kita kena fahamkan pasangan kita tu apa tugasan kita. Biar dia mungkin masa mula-mula perkahwinan dia mungkin agak susah nak terima kan, tapi bila dia dah tahu jiwa kita macam tu, lama-lama dia akan terima. Itu pada saya pengorbanan bukan saya sebenarnya, pada keluarga juga. Keluarga kita pun berkorban juga sebenarnya, bukan kita je. Dan yang menarik, sepanjang saya selamat bertugas, kes mistik lah yang kita terima. Kes mistik, baru masuk kerja 12 malam, terima call daripada PLAS, mangsa tidak sedarkan diri di RNR Jantan Sungai Buloh. Okay, jadi kita atur gerak satu tim ambulan bersama dengan 4 anggota sampai kat lokasi. Kita tengok seorang wanita lah mangsa berada di dalam kenderaan. Kita expect dia sesak nafas ke, masalah kesihatan ke kan. Tapi bila sampai tu, dia putih, so saya ingatkan dia Chinese ke kan.
So saya hello lah, hello kan, panggil kan. Lepas tu ada satu orang awam yang bahagian kereta tu cakap, "Cik, itu Melayu," dia cakap. "Boleh ni, orang Islam tu." Saya try bagi salam. "Assalamualaikum puan," dia cakap. Dia buka mata, dia tenung saya, dia marah tau. Saya cakap, "Ish, ini lain ni," saya cakap kan, "ini bukannya medik ni," saya cakap ni. Ni mistik. Jadi saya panggil saya sarjan gitu tu, Sarjan Nizam. Dia agak dewasa sikit dengan kita kan. Saya cakap, "Saya jumpa Sarjan, saya kena minta bantuan je ni," cakap ni. Sebab ini bukan part saya ni. Sebab ini orang lama mungkin ada ilmu ni. Bila kami pergi balik dekat masa tu, kita bagi salam, kita baca Fatihah, dia marah. Dia marah dan dia semakin meronta-ronta. Dia bukannya masalah kesihatan lah, tapi dia ada masalah mistik lah. Itu malam raya antara yang nak cakap menarik juga, tapi orang tu agak cabar juga. Ya, pada raya. Dan dalam kenderaan tu dia bernasib baik sebab dia sempat berhenti dan dia berdua dengan kita dengan anak perempuan dia. Tapi dia sempat berhenti ketika tu, dia minta tolong dekat polis plus tu sebelum tu. Jadi polis plus tu datang, itu yang dia call APM tu, minta bantuan. So itu antara kes-kes yang rare lah, yang first kami jumpa di situ ketika tu. Menarik tu. Cik, kalau cik tak keberatan, boleh saya sudah maklum cik adalah My Aspa. Betul. Iaitu My Aspa ni adalah petugas, dia hanya masuk bila ada waktu jadual. Boleh saya tahu apakah sebenar tugasan hakiki cik sebenarnya? Okey. Alright, tugasan hakiki saya adalah sebagai seorang tenaga pengajar vokasional di salah sebuah institusi JKM lah. Tugasan saya adalah mengajar dalam bidang elektrik. Dan bertugas office hour lah, 8-5 waktu mengajar. Itu adalah tugasan hakiki saya. Pada masa yang sama saya buat juga tugasan APM bila ada jadual ataupun ada keperluan ataupun bila ada masa terluang. Jadi tugasan tu kita kena manage lah, hakiki dengan APM, sebab dua-dua kita nak, dua-dua kita bersedia, so kita jalankan dua-dua lah sebaik-baiknya. Okay, macam mana tugasan hakiki cik tu cik boleh bawakan kepada APM, dan macam mana APM tu cik boleh bawa dalam tugasan hakiki? Alright, untuk bila kita sarung uniform, student kita nampak, dia tengok dia ada satu pandangan yang berbeza. Dia akan jumpa kita, tanya, cikgu, dia cakap, cantiklah cikgu pakai baju tu. Biasa kita pakai baju bengkel kan. Bila nampak kita kena, cikgu cantiklah, teringinlah nak masuk, dia cakap, nak pakai, boleh ke kita orang join? Saya cakap boleh. APM ni saya cakap sebagai sukarelawan siapa-siapa boleh join bila dia orang dah keluar kan. Jadinya untuk di dalam hakiki, biasanya saya akan lebihkan kongsi ilmu pertanian awam lah pada kaki tangan, pada kanak-kanak yang student-student saya. Contohnya kita akan adakan sesi kongsi ilmu berkenaan dengan medik, cara rawatan, CPR untuk staff dan juga student. Itu kita bawa apa ilmu yang ada pertanian awam, kita bawa situ. Dan juga kita bawalah ilmu-ilmu untuk handle how yang bisa dalam sekolah, kadang ulang masuk apa nak buat kan. Jadi kita kongsikan ilmu-ilmu yang itu dalam kerja hakiki kita. Dan tugasan hakiki kita, apa yang kita tahu kita kongsikan juga di APM. Contohnya dari segi pengurusan, macam mana kita nak manage. Macam di APM saya juga menjalankan tugasan PRO. PRO untuk Hulu Selangor dan juga Negeri Selangor. Jadinya apa yang kita ada ilmu dalam kerja hakiki tu kita gunakan untuk tugasan-tugasan di pertanian awam. Di samping operasi biasalah, contohnya pengurusan, PRO, media, tu kita gunakan ilmu-ilmu yang ada tu. Okay. Boleh cik. Kita punya program ni nama dia Wejangan. Wejangan ni dia macam nasihat lah. Okay, mungkin ada apa-apa nasihat yang cik boleh bagi kepada penonton, mungkin berkaitan topik kita ataupun berkaitan lain pun boleh. Silakan. Okey, kita sentuh berkaitan topik dulu untuk tanah runtuh, bencana kan. Saya nak menyeru pada semua yang di luar sana, join pertanian awam. Kadang bila kita ajak join, saya takut ular, saya takut darah. Benda tu adalah sebahagian daripada tugasan pertanian awam, tapi kita banyak lagi kerja-kerja yang kita boleh guna. Nasihat saya, sertai pertanian awam, sebab banyak ilmu yang kita boleh guna, banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Itu yang saya ingin menyerulah. Dan saya juga nak menyeru pada orang di luar sana,
kita berilah apa yang kita boleh beri, bantuan, sekecil-kecil bantuan untuk manfaat orang lain lah. Okey, nampaknya kita dah ada penghujung rancangan. Terima kasih kerana masih Cik sudi datang, kongsi cerita. Macam first time saya interview orang, saya rasa macam sebab tu sampai cerita tu. Okay. Baik, terima kasih Cik. Jadi terima kasih sebab datang dan selamat raya. Okay, selamat raya. Terima kasih juga. Tahun ni dapat raya tak? Dapat raya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun ni saya raya betul tahun ni. Okay. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ambil kesempatan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Alpha kerana memberi peluang untuk saya berkongsi cerita ni. Saya suka kongsi cerita ni sebab kadang orang tak tahu kan. Jadi rupanya APM ni kita bukan sekadar kerja yang biasa-biasa. Kita ada tanggungjawab kita yang besar juga. Jadi terima kasih kepada Alpha, terima kasih kepada APM atas peluang dan ruang pada saya. Okay, terima kasih. Okey, tak apa. Mungkin kita ada lepas ni kita panggil lagi, mungkin ada lagi cerita-cerita. Boleh. Boleh. Seperti matahari yang tenggelam di penghujung hari, begitu juga perbincangan dan perkongsian kita yang harus berakhir. Namun seperti cahaya yang terus menyinari, semoga setiap perkongsian dan ilmu dapat terus memberi inspirasi dan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu jemputan kita kerana sudi datang dan berkongsi pengalaman dan ilmu dalam program Wejangan hari ini. Teruskan memberi sokongan kepada Wejangan Santai dengan like, komen dan share di media sosial Alpha. Jika ada sebarang pertanyaan, idea atau komen, boleh salurkan kepada pro@civildefense.gov.my. Sekian, Alpha memacu kecemerlangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dan sekali-sekali salah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Rahim pula. Kasih Cik Rahim.